Tiga sebab kenapa terung ni tak bagus untuk eczema korang. By the way, before korang boleh proceed untuk tengok sampai habis, sesiapa yang ada masalah eczema and nak dapatkan full body recovery program, korang boleh klik the link on my bio. Saya akan provide korang full body recovery program untuk eczema korang berserta suplemen dan vitamin yang sesuai, okey? Okey, sebab yang pertama adalah terung ni dia mengandungi satu bahan kita panggil sebagai alkaloid solanin. Terung ni dia adalah salah satu keluarga daripada nightshade tau. And nightshade ni dia mengandungi bahan yang kita panggil sebagai alkaloid yang nama dia solanin. Bahan ni dia boleh meningkatkan keradangan dalam badan kita, terutama orang yang ada masalah sistem imun dia yang sangat overaktif. Pesakit eczema adalah orang yang ada masalah imun sistem overaktif. So bila trigger, that's why korang makan terung and eczema flare up. Yang kedua, terung ni dia tinggi dengan histamin semula jadi. Histamin dalam terung tu yang akan bertindak balas dengan imun sistem kita. So bila histamin dalam badan tinggi, kulit akan jadi gatal, merah dan juga bengkak. So lagi banyak korang makan terung, lagi tinggi histamin, which is lagi tinggi korang punya flare up. Yang ketiga, ramai orang ingat bila kita masak terung tu, histamin akan berkurang. Tapi korang kena faham tau, bila kita goreng lagi terung tu, histamin dalam terung akan lagi tinggi. That's why macam terung goreng, terung bakar, terung sambal, semua tu memang sangat tinggi dengan histamin and korang punya eczema akan jadi lagi teruk. So kalau korang yang ada masalah eczema and korang tak tahu nak makan apa sebabkan ada eczema, korang boleh follow saya punya account sebab saya akan post lagi banyak konten yang berguna untuk eczema korang, okey?